Siapa sangka lelaki botak yang kita kenal sebagai pengasas Amazon, rupanya dia lebih dari sekadar billionaire teknologi. Dia seorang strategis, seorang master dalam membuat keputusan yang besar dengan risiko minimum. Dan dalam dunia trading, ini dipanggil position sizing. Hai guys, selamat datang ke Syah Academy dan nama saya Syam. Hari ni kita nak bongkarkan kisah bagaimana Jeff Bezos menggunakan prinsip trading psikologi dalam membina empire Amazon. Dan bagaimana trader seperti anda boleh gunakan pelajaran ini untuk menang dalam market. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Jeff Bezos lahir pada 1964 di New Mexico, Amerika Syarikat. Seorang pelajar pintar dari Princeton belajar sains komputer. Tapi ramai tak tahu, sebelum wujudnya Amazon, dia bekerja di hedge fund yang sangat terkenal, D.E. Shaw, tempat yang penuh dengan angka, model statistik, dan di sinilah Jeff belajar satu benda yang penting. You don't bet everything on one trade. Dia lihat bagaimana pelabur berjaya bukan kerana mereka pandai ramal masa depan, tetapi kerana mereka tahu bila nak masuk besar dan sampai bila nak hold. Itulah position sizing. Pada tahun 1994, Jeff buat satu keputusan yang gila. Dia tinggalkan gaji besar dia, letak jawatan dari hedge fund, dan mula satu bisnes jual buku online dari garas dia. Tapi ini bukan sembarang langkah. Dia buat risk calculation. Dia dipanggil sebagai regret minimization framework. Satu cara pemikiran macam mana seorang trader yang berjaya. Kalau aku tak buat sekarang, 10 tahun akan datang, aku akan menyesal. Dia bet besar, tapi bukan sembarangan. Dia tahu kalau rugi, dia masih muda dan masih boleh bangkit balik. Kalau berjaya, dia akan menukar dunia. Kalau korang lihat sejarah Amazon, Jeff tak pernah all in pada satu projek. Setiap projek diuji kecil dahulu. Kalau berhasil, baru dia akan scale. Itulah position sizing dalam bentuk sebenar. Dia tak terus buka warehouse seluruh dunia. Dia test 1-2 kawasan, tengok demand dan uji logistik. Baru dia besarkan position. Projek Kindle diuji kepada segmen kecil pembaca dulu. AWS asalnya hanya daripada infrastruktur dalaman. Tapi bila nampak potensi, dia scale posisi hingga jadi tunjang keuntungan Amazon hari ini. Jeff Bezos pernah berkata, "Be stubborn on vision and flexible on details." Ini sama macam trader yang ada satu core strategi, tapi fleksibel dari segi entry, confirmation dan momentum. Setiap kali Bezos buat keputusan yang besar, dia tak tunggu semua data sempurna. Dia start masuk bila keberangkalian tinggi dan dia size entry ikut conviction dia. Trader yang hebat pun sama. Tak semua candle sempurna, tapi conviction tinggi, SL ketat, position yang disesuaikan, itulah entry yang menghasilkan profit besar. Selepas Amazon, Bezos buat satu lagi entry besar ke ruang angkasa, Blue Origin. Satu syarikat yang dia tahu akan ambil masa. Satu long term business yang belum tentu profit, tapi saiznya disesuaikan dan conviction dia sangat tinggi. Dia tak masukkan semua duit dalam satu projek. Dia pelbagaikan, dia sabar dan dia ukur risiko. Sama seperti trader yang swing dan tahan position berminggu-minggu. Yang tak tahu market akan naik tapi bersedia untuk retracement. So, apa yang trader boleh belajar dari kisah Jeff Bezos ni? Ramai trader tewas bukan sebab mereka tak pandai, tapi mereka tak faham position sizing. Masuk lot besar tapi account kecil. Lepas profit terus tambah lot. Tak ada sistem, tak kira risk and reward.
Sedangkan Jeff Bezos sendiri, dengan semua keyakinan dan jenius yang dia ada, masih bermain dengan kebijaksanaan, bukan emosi. Nak berjaya dalam trading tak susah mana seperti yang disangkakan pun. Belajar macam mana nak uji setup kecil dulu. Tunggu pengesahan. Naikkan saiz hanya bila keberangkalian menyebelahi anda. Dan sentiasa ada exit plan. Kesimpulannya, kita boleh ambil kisah Jeff Bezos ni sebagai satu pelajaran. Setiap keputusan dia berdasarkan conviction, testing dan position sizing. Semuanya amat penting untuk kita buat keputusan. Bukan sahaja dalam trading, tapi juga dalam kehidupan. By the way, kalau korang nak belajar trading dengan secara mendalam, korang boleh join kelas saya secara percuma sahaja. Senang je nak join. Korang just tekan link dekat bawah dan contact admin. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.